Okey, jom kita buat bunga lagi tapi color lain. So kita ada susun few other color. Nak buat color apa Kuning, cream, pink dah ada, merah. Okey, kejap lagi kita decide lah nak buat mana dulu, poppy ke lily. Poppy lah, sebab dia punya step by step dia banyak sikit. So Fiza boleh share kat korang macam mana nak buat. Sebab kalau buat lily ni sekejap je, dia ada 6 petal. Lily dia ada 6 petal. 6 petal, betul dia tak ada texture. Terus gam dengan floral wire, betul letak tengah dia. Next video dah Fiza share yang ni, kita buat. Hari ni kita buat ni, nampak tak? Ada putik bunga dia, lepas tu kelopak bunga dia kalau korang nampak ada texture sikit lah. So Fiza pakai apa buatkan bunga ni ada texture, jom Fiza share. Okay, so kita nak buat bunga poppy ni berukuran size diameter around 50 ke 55 cm kot. Macam tu lah lebar dia. Kalau korang nak besarkan dia, korang boleh besarkan lagi. Kalau nak kuncukan, boleh kuncukan lagi. Okay, so kita perlukan solder ni. Fiza dah panaskan solder. Kenapa solder? Sebab kain yang kita gunakan ni kain organza. Kalau korang potong pakai gunting, nanti dia berbulu-bulu. So kita guna solder lah. And then kita kena ada flower template, pola bunga. Satu yang besar, satu yang medium sikit. So anggaran macam tu lah nanti. Macam tu kan? Macam tu. Okay, so kita potong kain. Korang kena pilih kain yang betul, kain organza yang tebal. Fiza ada beli a few, ada yang nipis sangat, yang tak cantik. Tapi yang ni okey. Dia memang dia akan see through lah, tapi yang pasti korang kena beli yang tebal sikit. Dia organza ni ada beberapa jenis jugalah sebenarnya. Sekejap, Fiza cari mana yang Fiza dah potong. Organza ni dia besar, maksudnya bidang dia besar sebenarnya. So untuk bunga ni dalam 1 meter cukup. 1 meter dah cukup. Okay, so kita kena ada lapik. Lapik yang kalau kita potong kain tu, dia tak rosak lah. Tak rosak kita punya bawah, base bawah tu. So kita letak, kita tekap lah. So petal tengah Fiza buat 5, petal kecil Fiza buat 5 pieces, petal luar Fiza buat 6 pieces. Korang nampak tak? Macam tu kan? Korang potong lah. Kalau satu lagi tips, kalau korang nak bunga korang diameter dia 60 cm, so korang punya petal luar ni tinggi dia kena 30 cm lah. So that 30 cm sini, 30 cm sana. So jadi diameter dia 60 cm macam tu. Okay, kejap Fiza potong. Jujur potong ni template. Dia bergerak sikit. Baby sudah nangis. Okay, korang kena hati-hati sebab solder ni panas gila. Tak nampak Sekejap. Kena panas, betul korang lalukan macam tu je. Sekejap. Ada angin.
bagus betul. Okay, bisa tarik Dia yang ambil masa lama bukan potong sebenarnya. Ambil masa lama bila kita gamkan dawai bunga dengan kain ni. Yang potong ni sekejap je. Okay, so take your time. Masa Fiza awal-awal buat ni pun macam annoying je, banyaknya nak kena potong kan. Tapi bila tengok hasil dia macam belakang ni, so macam okay. Boleh ni, kena relax. Kena susukan anak dulu, tidurkan anak dulu. Macam tu. Okay, so buat kecil 5, yang kedua yang besar sikit tu 6. So korang buat. Okay. So kita keluar kejap, di kedai depan je. So Little Boss is apa This is our little princess boss. Look. Hi, welcome back. Semalam punya video tergendala sebab memang limited sikit lah kalau kita nak buat sesuatu perkara tu kalau ada baby kecil. Tapi tak marah dia sangat comel, dia innocent, dia perlukan kita punya attention. Tak apa, nanti kita sambung lagi. So Fiza rasa macam lebih berminat nak buat daily vlog dengan si kecil ni. Korang berminat tak? Kalau berminat boleh komen kat bawah, nanti Fiza share daily vlog lah mengenai, betul Fiza selitkan sekali lah, macam benda-benda Fiza, bunga-bunga Fiza, selit-selit lah. Fiza rasa kalau Fiza tengok YouTube pun Fiza lebih suka lebih suka tengok vlog orang, daily vlog kan. So kita expose cerita banyak sikit pasal dia dengan abang Jelai dan kehidupan Fiza seharian. Okay, dia nak makan food. Okay, baby? Okay, bye-bye.